Pernah tak terfikir kenapa harga emas fizikal tak sama dengan harga spot gold yang kita tengok di laman seperti kitco.com tu? Guru saya Tuan Syukur Hashim pernah jelaskan panjang lebar tentang perkara ni. Sebenarnya harga spot gold tu cuma harga emas mentah di pasaran dunia. Jadi belum jadi produk fizikal lagi. Tapi bila emas tu dah ditempa jadi jongkong atau dinar, banyak kos tambahan yang terlibat. Antaranya kos tukaran mata wang, kos perbankan, kos pengangkutan, kos insurans, kos menempa emas, kos gold loss, emas yang hilang masa proses dan overhead charge syarikat. Bila dikira semua ni, barulah dapat harga sebenar emas fizikal yang kita beli tu. Dan beza antara harga spot gold dengan harga emas fizikal dipanggil premium. Jadi mustahil sebenarnya nak beli emas fizikal pada harga spot gold. Kalau nak beli dengan harga terbaik, carilah penjual yang jual emas fizikal dengan premium paling rendah. Dan harganya bergerak ikut trend spot gold. Jika di Public Gold, harga emas kami dikemas kini setiap 20 minit ikut pergerakan semasa spot gold dunia. Untuk senang faham, bayangkan macam ni lah. Harga spot gold tu ibarat harga ayam hidup. Kalau kita nak ayam yang dah disembelih dan dibersihkan, mestilah ada kos tambahannya. Nak lagi senang, beli terus ayam yang dah masak siap. Tapi premium dia pun lebih tinggi. Begitulah juga dengan emas. Semoga memberi pencerahan. Nak bermula simpan emas dengan ilmu? Boleh rujuk video tu dan simpinkan atau klik link bio saya. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.